Kita nak cakap kita dah lama tak buat YouTube. Bagus terus sih. Bagus sih. Okay, hi, assalamualaikum everyone. Kita nak cakap kita dah lama tak buat YouTube. So hari ni kita nak buat YouTube. Kita nak pergi sesuatu tempat di bulan Ramadan. So kita akan explore tempat ni semasa bulan Ramadan. Macam kat Rami tak? So sekarang kita orang kat KLIA tau guys. Kita orang tengah tunggu kawan kita orang on the way. Adik-adik kita ni lambat. So sekarang dah waktu berbuka dah rasanya. Orang-orang dah start makan. So marilah kita makan. Jadi sebelum kita mulakan vlog kita kali ni, macam biasa korang, I nak you guys like, subscribe and turn on notification macam biasa. I tahu ada yang tak buat lagi. So I nak you guys buat. Faham tak? Sekarang pukul 7.30. Ni kita dah ada buat WhatsApp group India Mari. Tak ada nama lain ke dia nak letak, tak tahulah kan. Kita orang dekat Kyochon sekarang ni. So kita nak minum dulu. Sebab hari ni kita orang dorang, saya dan Syaza. Cakap sikit Syaza. Halo. Syaza demam, Safa demam. Safa lah yang membawa penyakit. Gitulah. So kita nak minum air kok. So bulan Ramadan kan. Apa? Sedapnya air. Korang kena teka dulu Safa nak pergi mana. Korang teka dulu siapa yang betul, baru Safa fly. Nak tipu je. Dah lah, kita orang nak makan, kita orang dah lapar. Sama kejap lagi. Kita keluar dengan Datin Fina hari ni dan Datin Kayla. Oh ya. Ni madam. Okay, now kita dekat lounge. Kita makan dulu. Ni siap puding. Apa tak tadi? So next kita nak rasa buah ni. Itu dah malam-malam ni kita nak makan tu macam potong sikit lah. Orang makan buah more kata. Alahai. Bagus terus sih. Bagus sih. So kita nak makan this one. This one kita tak tahu apa nama, tapi dia bagi makan, kita makan je banyak. Tak tahulah dengar ke tidak. Kalau tak dengar kita bersobor je lah. Manis. Ini dia punya starter. Dan ini pula salad. Tadi kita dah makan dah, lepas tu makan lagi. Tak tahulah. Kita rasa-rasa je tak makan rugi kan. Kita dah tumpah. Jadi kambing makan kompres. Jauh kau kena makan lagi. Sehat betul. Sedap. Ini pula. Ini butter. Butter dia lawa lah.
Sedap gila. Okay guys, time ni I dah tak larat sebenarnya nak makan, tapi dia bagi makan kan, jadi kita makan je lah. So yang ni I rasa macam nasi kandar ke macam tu lah, tapi versi India punya tau. So rasa dia boleh lah, nak okey-okey je. So I makan and enjoy, and then lepas tu I nak tidur. Mata I memang nak tidur je, sebab I memang rasa macam like nak tidur. Tu je lah. Sebab kalau tengok orang-orang sebelah semua dah tidur tau, kita orang je duduk makan sebab kena promoting. Jadi kita orang kena buat kerja. Macam tu lah. Okay. A few moments later. Band Thailand. Tapi ni India. Tapi dia macam lagi warna-warni. Okay, so kita dah sampai hotel. So expectation pertama ialah sangat welcoming. Saya rasa selamat di India. Desas-desas yang korang kata India itu India ini, I rasa semua elok je so far setakat ni lah. So kita tengok esok pula jalan raya dia macam mana. Okay. Sampai je terus jamu kita towel basah sebab sini panas. Lepas tu dia bagi kita air. Airnya sangat manis. Durian Belanda. Air durian Belanda. Manis. Okay, tak silap Safa, kita check in bilik ni lebih kurang dalam 1 ke 2 pagi something lah. So kita pun dah barai, dah penat. Nak kata jet lag, tak adalah jet lag sangat, okey-okey je. Tapi inilah dia kita punya bilik untuk 3 hari 2 malam. So cozy, selesa, bantal dempuk babe. Okay, now kita nak sleep dulu. Sebab kita nak kena bangun pagi esok untuk sahur dalam 4 pagi. And sekarang dah pukul 2 pagi dah. So kita kena bangun awal guys esok. The next day. Menu sahur kita. Gila. Oh, kita nak duduk belakang lah. Senyum. Dalam hotel Kerala. Panasnya matahari dia. As well as North Indian. It's funny how we call them like White Indians. Sorry, white. So hari ni ialah hari yang kedua, which is pagi tadi kita dah massage. Massage dah apa nama Siapa lupa lah apa nama, tapi nama dia yang ni.
So far so good dia punya massage. I tak expect dia kena buka baju everything dah semua. First time doh urut-urut je tu, tapi urut dia sumpah sedap. Dia macam bukan macam Thai, bukan macam dekat mana-mana. Dia punya urut memang gently, rasa macam darah mengalir lah gitu. Tapi kat sini punya urut lain sikit daripada lain-lain negara. Dia tak sakit pun apa-apa. Biasa kalau Safa urut-urut, mostly dia rasa sakit-sakit badan sebab dia tekan kan. So macam kita rasa macam bengkak-bengkak urat semua. Kalau yang ni tak ada. Dia macam soft je macam tu. Now kita punya itinerary, kita akan pergi ke temple, jalan-jalan bandar dia. Dan juga kita akan pergi art and shop. Apa? Tak tahulah, beli souvenir kot. Macam tu. So kita sekarang tengah tunggu adik-adik kita, Afina dengan Kayla. Dia lambat sebab dia kena basuh rambut. Sebab kita orang semua basuh rambut. Tak tahulah kalau dia mandi lama kan, sebab minyak-minyak. Dia bukan pakai minyak angin, dia pakai minyak macam minyak bunga ke something macam tu lah, herba. So now kita jalan-jalan pergi ke temple. Jom ikut kita tour Kutira Malika Palace. Tempat ni sangat-sangat besar tau guys. Korang boleh masuk je, ikut je laluan dia. And dekat dalam ni banyak sangat pokok pisang, tapi Safa tak rekod. So kalau kita tengok dalam map, memang sangat-sangat besar tau guys. So sangat-sangat penat. I rasa spend dekat sini pun lama jugalah rasanya kan. Jalan-jalan palace. Palace ni ada 80 buah bilik. Yang guna 20 bilik je. So dekat temple ni dia adalah jual-jual sikit-sikit dekat depan ni. Tapi now dia bukan musim macam like nak jual-jual apa pun. So ramai banyak kedai tak berapa buka. Kalau tak, dia kata lagi meriah kat sini. Kalau dia orang sembahyang pagi dengan petang saja. So dia orang akan pergi temple pagi dengan petang. So now kita lebih kurang dalam pukul 3 dia orang. Belum petang ni. Petang dia 4:30. So dia kata orang datang sembahyang kat temple. Wow. Cantik gila. Dia kurang ni sari. Sari dia macam kita jual toto. Sebab sih. Itu ni antara sari-sari yang ada. Ini cantik. Cantik gila. Pergi angkat. Bapak berat. Berat gila guys. Gila korang tengok macam tu lah. So kita try baju sari. So dia nak order satu-satu. Yes lah dia. Happy berbuka korang. Happy iftar. Ni ialah chicken tikka masala? Yes. Oh. Safa order memang sedap. Tak boleh deny. Okay guys, kita berbuka sekarang. Which is dia punya berbuka dengan dinner dia lain masa tau. So kita orang dah hantar makanan dulu dekat bilik. Tapi ni kita orang order lah. So now kita akan makan chicken tikka masala. Ni roti canai tu. Ni roti canai namanya. Sedapnya, sedap doa. So I nak makan, I nak rasmikan I punya chicken tikka masala. Kita orang dah lapar sangat sebenarnya. Korang tahu tak kat India ni panas gila tau. Wih, dapat. Sedap gila. Ya Allah. Sedap Sedap doa. So kalau pergi Kerala, Sri Bandra, kita datang ke sini ya. Kalau kena duduk hotel ni sebab masakan dia semua sedap. Lagi sedap dari Malaysia punya kan. Ni apa? This one is private dining. Betul tak? Galing-galing lah kita. Tapi so far dekat sini ada je yang India yang pakai tudung. I pun pada I kalau nak travel India ni, country dia memang cantik nature dia. Tapi korang make sure pergi dengan tour leader lah, lagi rasa selamat. Betul tak ya? Main pergi je kan, susah. Kita pun tak tahu. Lagipun kita orang tadi beli sari. Apa nama dia, bukan sari. Tak ingat lah nama dia apa. Kita orang ada language barrier kat situ.
Kita orang cakap lain, dia cakap lain. Dia cakap lain. Dalam nasib tour guide kita function, dia cakap lah apa yang dia nak kena cakap lah kan. So, okey lah. Tapi tadi pun take time juga. Masa kita orang bayar and masa kita orang fitting baju. Sebab hari ni kita orang terbanyak skip tempat. Which is masa tak mengizinkan. Macam tu. Sebab pagi tadi pun kita orang dah lambat sebab kita orang spa. Dan tadi kita orang lambat sebab dekat kedai baju tu language barrier. Kita orang spend masa dekat situ dalam 3 jam 3 jam. Orang lain beli baju sekejap je kan. Kita orang 3 jam. Nak belinya baju berapa pasang? Seorang satu je pasang. Syazah order blueberry cheesecake. Lembutnya dah benar-benar. Bismillah. Dia punya blueberry ada macam kayak sikit. Blueberry cheesecake sedap. Lembut gila. The last one, brownies. Lama kita orang tak makan brownies. Kita orang dah lama tak makan molten chocolate. This one lagi sedap daripada molten chocolate. Kakak ada aiskrim. Muka aiskrim ni dah saya. Biar aku sedut sikit. Yelah, apa ni sedap gila. Ya Allah, tak tahu nak describe macam mana tapi dia sedap sangat sedap. Dah kita orang nak sama makan. Dah lagi sekarang kita orang nak sama makan lagi. Wah, meriah betul. So, tada, kita makan ni. Ya, udah handle lah. Betul-betul je lah. Ni nama dia Sunset Paradise Mocktail. This one halal, no alcohol. Boleh datang, minum sini. Ni Syazah punya apa tadi? Lychee mocktail. Lychee juice. Ni rasa refreshing. Tapi yang tu sparkling. Ni sedap. Manis. Makan crab. Tada, siapa tak tahu nak makan macam tu, kita makannya guna tangan. Dia sedap tapi dia more ke macam cili masak spicy ni. Kalau dia ada butter, kalau dia ada butter dengan cheese sedap. Boleh gila. Iya tu. Ya. Tak boleh yakinkan. Alah bangga lah nak order lah. Alah bagi I 2 je. Dia tengok ke tak? Butter garlic. More butter. More butter. Yes. How many piece? 6. Yeah. Okay. The next day. So, this is kita punya sahur. Okay guys, kali ni kita tour belah depan resort iaitu Kovalam Palace. Kovalam Palace ni uniknya ialah suite mewah. So dalam ni kita akan tour, which is ada 3-4 bilik dalam ni. Tapi memang besar lah guys. So kalau kita kat sana, orang datuk-datuk lah yang tempah bilik ni. Jadi bilik ni menjadi mahal sebab pemandangan views dia, renovation dia dan juga seni bina tempat ni. So kalau korang tengok belah depan kita ni ialah lautan Indi. Cantik kan? Masya Allah. Korang boleh tengok seni bina dia, cantik kan? Unik gila sebab bangunan ni pun dah lama. So next kita akan pergi ke massage. So kita akan continue kita punya Ayurveda massage, which is kita akan buat urutan di kepala. So enjoy. A few moments later. Okay guys, after je massage, kita terus bertolak dan naik boat. Boat ni kita pergi ke Pova Island Resort. Tempat Pova ni ialah satu tempat which is tempat ni ialah gabungan daripada Sungai Nea dan Laut Arab serta hutan bakau yang unik. So resort-resort dekat Pova ni ada banyak actually, tapi kita pergi ialah Pova Island Resort. Pova Island Resort ni sangat-sangat besar. Korang boleh tengok ya, dia akan cerita dekat sini. Dia cerita kat kita yang ada 86 bilik, which is banyak gila.
So kenapa bilik ni banyak? Sebab mostly orang datang sini untuk experience diorang punya Ayurveda treatment. Ayurveda ni ialah satu sistem perubatan tradisional India yang menekankan keseimbangan minda, badan dan jiwa. Dia beri peluang untuk tetamu rehat dan majukan diri diorang dengan pengalaman yang budaya yang unik. Faham tak? Tapi kalau korang pergi sini memang sumpah-sumpah tenang dengan kicauan burung, dengan air laut, gelora macam tu lah. So kalau korang tengok kat sini, dia bawa kita tour which is ada tempat makan, ada tempat biliknya, kolam dan juga jenis-jenis bilik dia lah, suite-suite untuk khas yang siapa yang datang ke sini. So ada juga Ayurveda Hospital which is korang boleh lah mendapatkan treatment-treatment yang banyak ni. Kalau korang tengok kat sini, banyak sangat treatment dia. So inilah antara tempat doktor yang akan duduk. So sebelum kita treatment apa-apa, memang kena ada consultation daripada doktor dulu. So ramai orang-orang famous yang datang ke sini untuk try Ayurveda treatment. Yang paling uniknya, dia punya minyak-minyak ubat-ubat, dia punya nak urut badan tu sangat-sangatlah sedap guys. So sebelum nak menunggu berbuka, dia bawa kita tour lagi which is dari belah ke beach dia sikit lah, which is kita akan tengok pemandangan laut. So ini adalah dia punya restoran, multi cuisine restaurant, The Oceans. So makanan kat sini semua makanan India. Hari kedua kita berbuka ya. So hari ni kita berbuka di island. So hari ni kita nak berbuka macam-macam lah. Tapi sebenarnya tadi dah berbuka dah. Cuma dia punya dinner pukul 8. So why not kita cubalah. So dia suruh kita makan dulu, berbuka minum air dengan makan buah dulu. Macam sunnah lah gitu kan. Lepas tu baru makan berat. Sebab dia punya dinner pukul 8. Jadi let's go, kita tengok lauk. Lauk dia sedap-sedap juga ni. Machel dol. This one tak BBQ. This one chicken tandoori. This one pepper chicken gravy. And then ini kepala paratha macam roti canai. And then the next one steamed rice, mata pudina palau, veggie pasta casserole, kadi kishti. And then the itu nama dia, tak kata nak sebut lah. So next ni sebanyak 2 lauk dia, sumpah. Ini macam sedap kan. Paneer pasanda, alo baingan masala, moong dal tadka. Ni dah lah akhirnya. Dia macam nak describe banyak-banyak pun tak tahu. Tapi mostly dia macam vegan. Tada. So kat sini dia ada dessert pula. Dessert. Ni ada rice halwa. Wih, ni apa ni? Macam sedap So ni sweet naan. Jadi dessert lah gitu. So jom kita ambil dan makan. So saya makan ini paratha chicken tandoori. Apatah, ada 3 lauk. 1, 2, 3. Tapi best tau makan kat sini. Dia macam apa orang kata, sedap, semua sedap. So korang-korang nak makan dia makanan Indian sedap-sedap, datang Kerala. Chicken tandoori. Chicken tandoori sedap. Ini apa? Chicken tandoori je paling sedap kat sini. Yang lain ni macam dia spice sikit. So now kita makan roti puding. Nak kahwin Hello. ready jangan nak tak jadi lain. Tak berapa sangat, dia macam spice. Dia writing. So lepas kita makan, kita on the way balik to hotel kita. So kita kena naik boat. Tadi pergi naik boat, balik pun naik boat. So now dia macam air dia tengah pasang. Air dia tinggi gila. So gelap-gelap naik. Mana?
So habis je dinner, kita terus on the way ke hotel. Balik hotel lah, kita pun dah penat. Sebab this one jauh gila tau dengan hotel kita. Jadi kita nak ke hotel dan jumpa kita next video. Okay, Safa akan post next, which is kita akan pindah ke hotel baru. Hotel yang lagi cantik, lagi mewah. And kita duduk houseboat. So korang jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification macam biasa. And see you guys in the next video. ABCD FGG. Goodbye.